alkohol bukannya arak. Dia adalah satu unsur kimia. Apa produk atau perkara yang ada alkohol yang mana kita kata hari ini diguna secara meluas? Alkohol bukannya arak. Dia adalah satu unsur kimia, hasil campuran mewujudkan etana dan metana pada minuman yang memabukkan. Betul. Dan itu dia jadi haram. Tapi kalau perkara itu digunakan dalam hand sanitizer, penting untuk menghapuskan kuman. Kalau ikut dari segi hukum, wajiblah isikan dalam hand sanitizer tu alkohol. Fume, kalau kita spray, kita akan rasa sejuk. Sebab dia ada alkohol. Ada saja etana, metanol, dia akan ada alkohol. Dia boleh wujud dalam semua benda. Jadi kita tak mahu sembang yang arak tu, tolak pergi. Kita ambil yang tadi belah sini, iaitu kegunaan yang dibolehkan, diharuskan digunakan dalam sembahyang. Gunakan tanpa was-was. Allahu Akbar.